Okay. 2 biji ni towing dengan Rafiq. Thank you Rafiq datang ambil kat rumah. Member dah kena racun. Cantik bukan? Jahat. Ini racun. Weh, susah doh nak cari. 3 bulan aku cari. 125 ni? Nak beli lah. Terima kasih bos datang ambil. Ni yang padam itu. Okey, sekarang ni dah naik motor aku budak bengkel bawa. Ni ambil motor 125 pun hantar buat juga. Ni motor member aku. Fully standard. Hello, assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat datang kepada motor dan juga bukan motor. Welcome back guys. So aku kembali di dalam kereta guys. Vlogging di dalam kereta. Hari ni aku menghadap jam. Seperti korang tengok aku menghadap jam hari ni. Dan aku ada sedikit konten yang di mana kalau korang tengok kat start video tu, aku towing motor aku guys. Motor aku, motor adik aku dan motor member aku guys. So tiga-tiga ni jalan projek serentak guys. Aku hantar ke Rafiq motor. Okay, so sekarang aku pergi ke hari ni punya vlog. Aku pergi ke Rafiq untuk aku tengok motor yang pertama siap. Paling cepat siap motor yang paling syok iaitu motor 125. Motor 125 ni aku cakap dengan korang, 125 tu Rafiq bagi tahu seperti korang tengok kat video ni. 125 dah hidup guys. Gila, kejap 125 dah hidup. Okay, jadi aku nak pergi tengok 125 ni. Kata Rafiq kemungkinan akan setting malam ni. Tapi tak apa, aku pergi ni just nak tunjuk korang 125 bila di tangan Rafiq guys. Itu yang kita mahukan. Seperti video yang dulu pun aku pernah rekod dekat TikTok kot. Video siap keluar api guys. Itu sebab punca minyak tak cukup. Tapi kali ni setup yang insyaAllah setup yang aku tahu tangan Rafiq bila buat 125 meroket. Tu yang kita mahukan. Okay, jadi kan dekat bengkel aku tunjuk motor member aku dulu. Dan aku akan tunjuk sedikit-sedikit lah pasal motor aku, pasal motor adik aku, barang apa yang kita orang buat dekat motor aku, adik aku dan motor member aku tu kan. So bagi aku hadap jam ni je, korang tak perlu tunggu dalam jam ni. Sekarang kat bengkel aku tunjuk korang motor-motor tu semua guys. So kita ke bengkel guys. Dah nak maghrib lah pun. Okay, sementara ada cahaya sikit aku buat recording sikit lah. Okay, so kat depan aku ni motor adik aku. Motor ni aku suspect jam lah. Motor ni jam. Jadi nanti masa buka ni next episode, bila motor ni dah buka, aku akan explain dengan korang apa masalah motor ni. Okay, motor aku pula. Video yang lepas aku dah racun dengan korang 4 batang Superfly. Jadi sekarang motor ni masuk dengan ada beberapa jajan yang perlu aku tukar lah. Okay, yang ni nanti pun aku akan explain dengan korang barang apa yang aku akan tukar dekat motor ni. Motor ni ada masalah slip yang tak selesai-selesai. Tapi ni stay tune lah, aku akan share korang. Tapi fokus utama ialah 125 malam ni guys. Okay, sekarang aku akan tunjuk korang 125 tu apa kejadian dia guys. Guys, aku dah lama bercuti. Hello. Punya lama aku tak datang bengkel. Akhirnya aku jumpa kawan baik aku sekarang. Lama tak datang. Lama tak datang. Diorang pun tahu aku lama tak datang. Punya sibuk dengan kerja. Azan kau kita sambung. Walah. Weh, nak lawan dah ada danger dah. Dah ada danger tu. Dia kita putih dia tu. Gede. Weh, barang gede. Sensor ni sebenarnya tak ada. Tapi bak custom idaman ni idaman. Idaman. Tu lah tu. Adik aku nak Exxon ni tapi tak ada. Rafi cakap tak boleh. Boleh pakai. Sebab belakang 60. Nak cakap belakang besar sangat. So tak boleh lah. Aku cari banyak gila. Aku tanya seller semua. Seller cakap tak ada yang 51. Aku buat tak apa lah. Tanya Rafi cakap tak apa. Nanti dia tanya member dia nak custom. Aku pun tak tahu custom apa tak. Aku jenis kacau adik aku on je. Aku sabar jap. Cantik dul. Okay, so inilah 125 dia. 125 ni belum tuning lagi lah. Tak tuning lagi. Yang ni baru ribo baru. Head dah potong, dah skim seperti video yang kau tengok lah. Aku tak ada masa yang perbuatan motor ni sebab yalah batu-batu kerja. Jadi kita try
kita try untuk buat apa yang kita dapat. Ni motor member aku. Jadi kita try tengok macam mana pergi dia gerang. Okay, pakai carburetor 125. Carburetor 125 je. Indo 125. 125 ni betul-betul sidai. Mileage 29,000 lah. Okay, jom kita try start. Yang ni jalan exhaust standard je. Bunyi sedap. Tapi block nanti kan kita tanya Rafiq. Lembut je cun je. Yang ni ribu saiz apa? Ini 14 block. 14 block je? Oh, standard block Wow. Okay, aku silap standard block. Apa dia? Geli-geli. Kan masa setting kan aku share dengan korang. Setting film engine. Indo bunyi standard ni. So okay, alhamdulillah aku dah sampai kat Rafiq So malam yang hari tu aku tak dapat siapkan video tu sebab motor ni jam. Hi Fizi. Mana? Bawa pemakan. Ada keluar ke malam ni? Oh, dekut. Itu sebab aku datang. Apa? Tupai? Pinjam tupai apa? Customer. Tak tahu Rafiq bawa ni. Rafiq kata. Apa dia? Yang hari tu. Okay, so hari tu malam tu motor ni caliper jam itu kan? Tak ada, yang hari tu lah, malam semalam caliper jam. Lepas tu tak adalah aku nak tunjuk yang setting semua. Jadi kata Rafiq motor ni dah siap. Depan belakang dia punya caliper jam. Okay, lepas tu dah siap pasang cover set semualah. Macam tu. Tayar pun dah ganti baru. Dah okey dah lah. Okay, lepas tu depan pun dah okey. Ni lah rupa bila 2 tahun parking. Okay, dah siap. So sekarang aku nak try start. Nak try start motor ni dan kita tengok try dengar bunyi dia. Senang nak start. Okay, owner kata dia nak slow restore motor ni. Jadi motor ni malam ni akan test. Mungkin kamera ni akan dudukkan motor ni lah untuk dah lama aku tak pernah ada footage 125 punya meter. Jadi aku nak ada sendiri footage aku 125 punya footage. Jadi InsyaAllah malam ni kalau tak ada apa halangan, aku akan follow Rafiq pergi test motor, running motor ni ke Mikari guys. So kan malam ni kita akan ke Mikari dan akan cuba motor ni, motor-motor fine ni, dan kita akan tengok dia punya power yang Rafiq dah buat dekat motor ni guys. Okay, motor ni aku tak tahu, sebelum ni aku yang rebo motor ni. Rebo ke? Tak lah, aku tak ingat lah. Tapi yang pasti dah pernah rebo lah. Sekarang spek apa semua kan kita akan review Rafiq lah. Okay, kita jumpa malam garang. Okay, tengah siap-siap. Ni malam ni keluar yang set standard je. LCV1. Ni tak, ni untuk esok. Ni motor member aku tadi, macam aku cakap tadi, ni nak bawa. Tapi kata Rafiq kena turun spoket lagi. Sekarang aku akan share dengan korang motor apa yang keluar malam ni guys. Jom tupai ni jap ke ni aku cabut ni, aku pasal blok besar sikit Kembali tepi highway setting minyak Okay, so macam semalam kalau korang perasan, motor ni pakai 6 batang lagi. Jadi aku dah bagi kat owner dia ni 3 batang. 3 batang 125 depan belakang. Barulah handsome sikit, walaupun tak ada stripe, tak ada masalah. Yang penting motor dia perform. Masa 3 batang putih bawah handsome, bawalah 125. Okay, malam ni aku bawa motor ni, Rafiq bawa motor tu. Oh, apa cerita Bik? Motor Rafiq ni? Benda kecil je. Benda kecil Piston kecil. Piston kecil tetapi spoket ni pun kecil. Okay, jadi malam ni running je malam ni. Lama tak keluar, dan kita mengalir ke Mikari Ulu Benang.
Cantik. Tengok performance Kalau okey alhamdulillah boleh bagi owner. Cantik. Ni buat apa? Spek apa? Ini spek standard body, tapi standard body dia piston 50-125. Piston kecil je. Bisa kecil. Enjin Carburetor bawah pun standard kan? Enjin bawah standard, carburetor pun standard 125, exhaust pun standard. Tak ada potong-potong Zon ni. Ni kita jalan spoket 1536 dulu. Tapi tadi tegak-tegak pun dah 9 sampai putus lah RPM. Nak putus lah, motor dah lama sadai kan. Betul. Okey lah, ride lah dulu. Baik. Okay, tak apa. Aku pun dah lama tak bawa Moto 5 ni. Original dia tu ni, tengok ni original dia. Ori habuk. Timbang berat Owner keluar-keluar sarang terus nak buat. Tu yang syok Kira ni spek daily, dia pun nak pakai hari-hari kan. Betul. Kita pun tak ada dah cari gila sangat. Dia sedap pakai lah, motor pun ringan. Ikram dah bawa, dia tahu lah macam mana. Sedap. Aku tak tipu, memang sedap bawa. Jangan. Tak payah nak bobok-bobok. Dia tu rindu tau. Rindu tu kembali. Tu yang dia bagi aku 125 kuning malam ni. Racun kuat ah. Rindu RP lama tak keluar. Sekarang keluar-keluar tu 3 batang. Okey. Kita boleh tengok video ni, kita keluar. Cantik. Okey, sekarang kita jalan-jalan. Apa kita share result kat sini ya. Okay, penyudahnya aku sampai dulu, aku tak tahu mana. Hai. Muka gelap rider ada malam ni 65. Standard. Standard tipu. Aku tak tahu orang kat mana. Jadi malam ni aku bawa motor kuning ni macam aku cakap tadi. Motor kuning ni rupanya carburetor open. Susah saya nak bawa motor ni. Motor ni minyak boleh tak anggap makan ke darah dia tadi. Sakit kepala kat aku tadi. Daripada apa? Daripada Kajang ke sini habis power tank. Susah tu nak bawa. Tapi sedap lah.
basah ke macam ni? Okey je. Kering sikit. Oh, dia sepatutnya kena ada wash dia. Wash pula ah. Oh, wash, yelah wash plug tu lah. Oh. Ini abang kurangkan kelajuan dia tu ni. Lagi balik selaju. Pelan selaju. Tak ada dah aku nak buat laju dah kong gini. Tak berani aku. Okey, tambah riwayat towing. Kita try towing aku. Masuk gear. Masuk je. Boleh hidung kau berat bawa lah. Okey, baik. Nak try jump start ya?